Okey, hari ni 18 hari bulan 10. Okey, inilah rumah burung bersaiz ini bersaiz 30. Okey. Yang ni bersaiz 20 lah. Okey. Tengok 20 kaki Jadi 20 kali 30 setingkat. Jadi ni di dalam kebun durian lah. Kebun durian lagi apa kita ada? Ya. Kebun durian Ada musangking, IOI, hitam. Dengan durian hitam lah. Dan ada cempedak. Ada cempedak. Itu sajalah. Cempedak sama durian. Okey, boleh zoom kan, boleh tengok kameraman boleh tunjukkan durian sana, nampak ada banyak jenis durian. Dan ini pun cempedak boleh tunjuk. Okey. Jadinya memang sesuai sangatlah dalam di dalam kita bina bina rumah burung dalam kebun, sebab ada makanan dia lah. Lepas tu ada sawit kan sini Ya, ada sebelah sini. Sebelah sawit lagi ada sungai kan. Sungai ada. Jadinya kita nak tunjukkan sedikit lah. Okey. Okey, ni pokok durian Durian. Ini okey durian. Tu nampak ada pokok Ada. Ini berapa usia dia ni? Ada dah nampak Masuk 8 tahun. 8 tahun. Kameraman boleh tunjuk durian nampak? Durian kecil-kecil Nampak? Kameraman nampak durian? Nampak okey. Jadi ni itu apa dia punya ID ID. Yang kameraman boleh tunjuk ID tu. Jadi setiap pokok ni dia ada ID dia. Ada ID. Ni dia punya ID, yang depan ni pun boleh tunjuk. Kameraman. Okey, ni ID dia. Jadi ni dia punya macam kalau ada masalah. Kalau kita nak baja, mungkin ada pokok sakit pun nanti dia tokek kita tengoklah. Mungkin ada yang tak sakit, kita cari ID dia. ID dia senang lah. Senang untuk rawat lah Jadi okey, kita ke sini siapa nama? Cemani. Cemani okey. Jadi ini pokok durian ni, ini kena tebang ni. Kan? Sebab apa kena tebang? Sebab ular dia boleh lompat sini dan masuk ke dalam rumah burung ni. Jadi ini kena alih Okey. nanti boleh pindahkan. Tujuan kita pindahkan ini sebab tak nak diganggu ular. Sebab ular lompat ular ke kera ke lompat sini, dia masuk dalam rumah burung, dia makan rumah burung. Sebab itulah boleh gagal lah sesuatu rumah burung itulah. Jadi ini kena tebang lah sini, dahan ni lah tebang. Ya. Bukan tebang pokok. Tebang pokok. Ini mahal ni. Ini pun mahal, ini pun mahal. Dua-dua berharga. Boleh tebangkan sikit boleh. Kita tebang ni saja. Dahang dia yang dekat dengan sarang walet. Jadi untuk bina rumah burung walet ni, kita kaki 5 ni dia kena lapang tujuannya tak nak bagi musuh. Pemangsa lah, musuh. Kalau orang Kelantan panggil musuh. Kalau orang bahasa Melayu, pemangsa lah. Okey, ini kena clear. Dia macam sedepa macam ni lah. Tak nak ada macam pokok-pokok supaya musuh tak boleh lompat lah. Jadi ini dah siap dalam 95%. Tak lama lagi kita akan on lah. Jadi apa nak cakap pada kata-kata sedia nak jadi pengusaha dah selepas ini? InsyaAllah Jadi apa-apa, kalau tak tahu boleh contact lah saya lah. Boleh WhatsApp 24 jam. Nombor saya dah ada? Ada. Okey, terbaik. Apa-apa, terima kasih lah. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.